tentang rancangan pendidikan negara ni supaya rakyat atau kerajaan mengetahui pendapat rakyat yang ada di seluruh negara. Pertamanya, bila diumumkan beberapa hari yang lalu, pelaksanaannya akan dibuat dalam waktu yang tergesa-gesa. Sebagai contoh, nak membenarkan anak-anak berumur 6 tahun masuk ke darjah 1. Ini yang telah diumumkan. Tapi dia kata ini bukan sesuatu yang dimestikan atau yang diwajibkan. Ianya diserahkan kepada ibu bapa untuk mengambil pendirian sendiri. Yang ini yang saya nak maklumkan. Kita ni, dalam negara kita ni, bila dah ada beberapa kumpulan nak masuk darjah 6, yang lain-lain ni akan tanya, anak you tak masuk ke? Orang ni pun tanya nak masuk. Jadi ia memberikan satu budaya yang baru. Semua orang nak masuk darjah 1. Yang ini yang menyebabkan budayanya akan berbeza. Ketika itu, maka timbullah satu budaya yang baru. Umur 6 tahun nak masuk darjah 1. Kemudian menteri tadi pun jawab benda yang sama. Tak boleh. Bukan semua orang. Kita nak bagi optional. Siapa yang nak boleh masuk. Yang tak nak tak boleh. Kalau dah semua orang nak, kena buat diagnostic test. Berapa orang yang nak buat test ni? Satu kohort, 1 tahun 400,000 orang. Melebihi 400,000 orang. Kalau 400,000 orang, siapa yang nak buat diagnostic test ni? Ini semua adalah persoalan-persoalan yang timbul. Yang ini yang kita kata. Bukan kita kata tak baik. Baik. Kita pun faham 6 tahun pun boleh. Tapi tempohnya engkau cakap nak buat untuk tahun depan. Ini yang cerita yang kita nak. Jadi kita nak memperhalusikan tentang isu ini.